Hello everyone, welcome back to my humble channel. This is my KL vlog. Ke KL biasanya dalam 5 hari macam tu. Kalau ke KL memang kita orang akan stay dekat rumah my sister. And setiap kali ke KL mesti akan bawa mak saya. It's day 1. Kita orang ke Surya Restaurant ni nak makan nasi Arab dia. Kawan my husband recommend restoran ni, dia cakap sedap doh. Ni nasi Arab yang paling sedap yang pernah dia cuba. Nombor 1 katanya. Korang nak tahu tak? Kalau tak silap lah, tuan kedai ni kan, isteri dia ni orang Kelantan, suami dia orang Arab. Kita orang bertiga dewasa order 2 set kapsah and mandi. Chicken kapsah, chicken mandi. Portion dia sangat besar, walaupun makan bertiga dewasa, sangat-sangat kenyang. So dari segi rasa dia, betul lah apa yang kawan my husband cakap tu, sedap doh. Ya betul, nasi Arab yang paling sedap lah yang pernah saya try. Selepas makan barulah kita orang akan pergi shopping. Shopping kat mana? Kalau pergi KL memang wajib akan pergi ke Kenanga Wholesale. Wajib. Saya akan shopping baju kurung kerja, baju anak-anak, sini semua ada. Baju, seluar, bag, brooch, accessories, baju lelaki, baju perempuan, tudung, kelengkapan umrah haji, baju raya, dress nak bawa ke event, baju bertema-tema, baju kostum, semua ada. Dan yang paling penting sebab harga dia sangat-sangatlah berpatutan. Baju kurung boleh dapat dalam RM20, RM30, sangatlah murah. Lepas habis shopping dekat Kenanga, kita orang pun balik dulu. Balik rumah dulu, rehat-rehat. Dan malam tu pula keluar lagi. Kita orang plan nak pergi tengok movie. Yelah kat Kelantan mana ada cinema. So ni lah peluang untuk kita tengok movie. Kita orang pergi berdua je. Tengok kita orang jalan sangat laju. Sebab masa ni movie dah nak start. Kita orang takut lambat. Movie yang kita orang nak tengok ni Thunderbolts The New Avengers. Ingatkan dah lambat. Alhamdulillah sampai masih sempat lagi, masih awal lagi. So beli dulu untuk buat alas perut, kok lapar. Sebab last makan tadi lunch nasi Arab tu lah. Jangan macam sangat. Tak apa. Ini buat YouTube lah ni. Hold for. Okay, hold for. This way. Mana Pak? Ini toilet ni. Ni Pak. Jom. Jom. Macam mana kau boleh beli dulu? Pakai JSC app je. Oh, kalau beli online, lagi senang, cepat dan jimat nak tengok wayang. Bertindak segera. Welcome to the Baxter Building. We make a point to do family dinner every week. Sunday at 7 on the dot, no matter what. We're all here. Before we went up the first time, you couldn't turn invisible. Good morning. Hari ni kita orang nak jalan-jalan, bawa mak dengan anak-anak naik MRT. Ni first time diorang naik MRT. Jom kita tengok reaction mereka berdua ni naik MRT.
Kakak. Ini kata royong. Ini nak keluar, nanti nak keluar. Tahu ada dia. Tidak. Tahu ada. Nampak kan ni? Tahu ada. Ini lembut. Now it's good. Lepas habis makan, and then kita orang pun balik. Sama juga naik LRT. One, two, run! It's day 3, so lebih kurang sama je aktiviti kat KL ni. Jalan-jalan cari makan. Hari ni kita orang pergi ke Sunway Pyramid Mall. Jom. Dia punya, tak tahu nak roti. Oh, roti lah kot. Saiz sangat besar. Let's try. Sedap. Saya beli sebab nak try dia punya menarik. Tak pernah jumpa macam ni. So saya try. Sedap. Saya agak dia punya nama bukan daripada cinnamon kot. Cinnabon. Sebab dia ada rasa cinnamon. Tapi sedap. Sedap lah. Roti dia fluffy. Soft. Sedap. Sedap lah, bersih. Sedap ambil lah. Sedap. Macam latte. Latte boleh macam orang ramai-ramai. Ni fresh lemonade. Tadi. Dua. Manis. Sedap. Sedap. Tak pakai kopi dulu ni. Saya dah. Dah. Kita sambung. Sedap lah, I love it. Bye. Kita orang akan balik awal pagi dalam pukul 7-8 macam tu. Macam biasalah, walaupun bukan saya yang drive, tapi kopi tu tetap kena ada sebagai peneman perjalanan. Ini dia, hati-hati dia. Sedap.
So itu sajalah, insyaAllah see you in my next vlog. Bye. Jangan lupa subscribe.